macam naik kereta lembu. Hari ni ada orang tanya saya, "Bang, kereta saya bila lalu jalan tak rata atau langgar lubang je, teregang, rasa sangat keras, macam naik kereta lembu." Kalau kereta anda ada simptom macam ni, benda pertama yang anda kena check ialah absorber tu. Untuk video kali ni, saya nak kongsikan cara pilih absorber yang betul dan sesuai. Sebelum pilih absorber, tanya diri tu dulu, cara anda bawa kereta tu macam mana? Kalau anda jenis yang bawa kereta tu relax, bawa slow, kemudian kereta tu pula pakai pergi ambil anak, balik sekolah, pergi sekolah, hantar anak, kemudian banyak jalan dalam bandar, anda boleh cari jenis absorber yang biasa je. Sebenarnya, anda tak perlu pun pakai absorber yang mahal ataupun yang heavy duty. Anda cari yang OEM, yang biasa pun dah cukup. Contohnya, macam absorber Kayaba Exergy, ataupun APM warna hitam, ataupun gap yang warna hitam. Absorber jenis-jenis ni dah cukup untuk anda. Tapi kalau anda jenis pemandu yang agresif, suka bawa laju, suka layan corner, ciluk sana sini, anda kena cari absorber yang lebih padu. Absorber yang lebih padu ni, dia macam absorber sports ke, yang heavy duty ke. Sebab absorber jenis-jenis macam ni, dia punya rebound, dia punya stiff lebih keras berbanding absorber yang biasa tadi ataupun yang original. Hasilnya, bila anda pakai absorber yang lebih padu ni, pemanduan anda akan lebih mantap, lebih stabil. Bila kita layan corner tu, kita akan rasa lebih selamat, lebih confident. Dan yang paling penting, semasa braking, bila kita brake tu, absorber kita boleh pegang kereta kita tu dengan tegak supaya tak membuang. Tapi kalau anda jenis yang ketiga, jenis yang semua barang nak sumbat dalam kereta, contohlah peniaga pasar malam, peniaga ikan, penjual sayur, yang selalu membawa muatan-muatan yang berat dalam kereta tu, anda tak sesuai pakai absorber yang biasa. Anda memang kena cari absorber yang keras. Contoh absorber yang padu, anda boleh cari Kayaba Ultra RS, Tien boleh, Gap Sports boleh, Bilstein boleh, 01 pun boleh. Dan kalau anda nak lebih selesa, cukup anda boleh padankan balik, pakai balik spring original kereta anda. Tapi kalau anda nak nampak smart dan lower, anda boleh pakai spring sport yang lembut. Pastikan spring sport tu lembut, jangan cari spring sport yang keras. Antara contoh spring sport yang lembut yang anda boleh guna ialah APM Performance, ataupun boleh cuba F-Tune. Ingat, jangan pilih absorber yang murah semata-mata. Jangan ingat absorber yang murah berbaloi. Jadi seeloknya pilihlah absorber yang ada reputasi. Yang dekat pasaran tu kita dah tahu absorber ni berkualiti. Contoh Kayaba, contoh Sarge, contoh Tokiko, contoh Tien dan sebagainya. Apa yang akan jadi bila kita pilih absorber yang keras? Nombor satu, bila kita bawa kereta tu rasa nak melantun je. Nombor dua, bila kita lalu bump, kita macam melompat naik, duduk. Nombor tiga, bila kita lalu line kuning tu ataupun sambungan jambatan, kereta kita tu, satu kereta boleh bergegar. Macam tu lah. Apa jadi pula kalau anda pilih absorber yang lembut, yang terlalu lembut? Nombor satu, bila kita naik atas, kita mandu kereta atas highway tu, kereta kita tu akan rasa macam terapung, floating, dan sangat bahaya. Nombor dua, bila kita layan corner, absorber terlalu lembut, apa jadi? Kereta kita tu rasa macam nak terbalik je. Nombor tiga, bila kita tekan brake, absorber terlalu lembut, kereta kita boleh membuang. Dan yang paling penting, kalau absorber kita terlalu lembut, tayar kita tu boleh makan secara tak sekata, atau kita panggil beralun. Jadi, kepada sesiapa yang dah tukar absorber baru tapi masih rasa tak seronok, rasa pelik, itu tanda-tanda absorber anda tak sesuai. Jadi itu cara paling mudah untuk kita pilih absorber yang betul. Ingat, pilih absorber mengikut cara pemanduan kita dan juga cara penggunaan kita. Anda nak saya buat video tentang masalah kereta yang lain? Sila komen di bawah. Jangan lupa like dan tekan butang subscribe di bawah.